Next booth, GWM. Dia bawa dia punya tank. Yep, ini baru SUV bye. Tengok, leather frame. Baru boleh bawa off-road. Nenek batu pula dia. Masuk sikit dekat GWM tank. Macam mana feel dia? Hoops. Nice. Tapi apa salah dia buat colour cerah pula atasnya. Sound system nampak macam power. Sound system pakai Infinity bye. Tapi dah beli harga kereta macam ni kan, tak adanya lah nak bawa masuk hutan. Kalau akulah. Tapi setup dia ni betul-betul memanggil-manggil kaki kampus. Ni dalam awal H6 SUV. Design kereta Cina ni memang gila. Kau. Tapi itulah kan. Itulah supply chain gitu. Cara diorang berniaga ni lain sikit. Yang ni menarik guys. 120 kW hydrogen fuel cell engine. GWM bawa. Macam ni baru ada cerita. Dia bawa dia punya MPV. G9. Ada yang suka MPV kan. Aku tak suka lah sebab aku ni driver. Yang selesanya orang belakang.